Hari ni saya nak bawa korang masuk dunia internet laju yang tak bikin poket anda koyak. Korang penat kan dengan harga fiber yang mahal dan juga coverage dalam rumah yang lemah. Macam signal hilang entah ke mana. Jadi, jangan risau. Saya ada jalan penyelesaian. Tengok ni. Ini dia barang dia. Ding ding ding. Ceng. D-Link DWR M975X 4G plus LTE Cat 6 Wi-Fi 6 gigabit mobile router. Nama dia ni kan panjang betul kan? Tapi dia ni cara guna dia senang, murah dan power gila. Jom kita nak review apa yang paling syok untuk korang tentang produk ni. Hey, selamat datang ke Mok Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Korang pernah tak rasa macam nak baling je kan laptop sebab internet ni slow? Fiber internet sekarang pula ni boleh tahan harganya guys. Macam beratus-ratus kan sebulan. Tapi signal dalam bilik pula macam siput, slow dan juga low signal. Nah, masuk hero kita. Ini dia produk kita hari ni. Jing. Ini dia produk kita hari itu. DWR M975X. Ini boleh guna SIM card biasa je guys. Just cucuk SIM, plug and play dan terus router itu menjadi power. Tak payah fiber pun boleh kita survive sebab dia support unlimited data untuk plan bagi semua telco, Celcom, Maxis, Mobile, Digi, Unify dan apa sajalah guys, you name it guys. Yang lagi best, dia ada failover. Kalau fiber korang mati, dia auto switch kepada 4G. Tak ada lagi internet down guys. Ini sangat cantik bagi beberapa keadaan. Yang pertama, contoh kepada perniagaan yang operasinya sangat kritikal bergantung pada sistem online, CCTV, sistem order dan juga point of sale iaitu POS. Ini adalah jawapan yang baik kepada keperluan redundancy connectivity. Yang kedua, pengusaha homestay pun boleh guna ni. Sebab jimat tanpa perlu komitmen kontrak untuk langganan fiber home. Hanya hidupkan langganan internet anda iaitu daripada SIM card tu apabila ada pelanggan yang menginap di homestay anda. Sangat indah kan? Bagi pengguna personal, gamers yang sedang dalam battle dan sebagainya, dapatkan peace of mind dengan redundancy fiber plus SIM card modem ni. Jadi kalau terputus tak adalah masalah dengan game anda kan? Dari segi fizikal, material binaannya adalah simple plastic matte finishing. Ini membuatkannya simple dan juga ringan. Handsome pula tu dengan sirip ala-ala gamer spaceship. Saiznya pula sedang-sedang saja dan ringan untuk dibawa ke mana sahaja. Tidak makan space pun di rumah dan office anda. Bagi mereka yang ingin berkebus jualan di luar, sangat baik guys. Router ini juga ada 4G external antenna dan 5 dBi Wi-Fi antenna. So, coverage Wi-Fi korang lebih kuat dan stabil. Jika dilihat pada port, terdapat 3 LAN dan juga 1 WAN port. Apa yang buat benda ni gempak? Pertama, dia ada lock band feature. Contoh saya lock band 28. Band 28 ni famous sebab coverage luas, sesuai untuk kampung ataupun area jauh dari bandar sikit. Signalnya tetap mantap. Yang kedua, Wi-Fi 6. Laju gila guys. Boleh cecah sehingga 1500 Mbps. Tengok 4K YouTube. Tak ada buffering lagi. Layan Netflix berseason-season pun no problem. Yang ketiga, external antenna 5 dBi iaitu coverage Wi-Fi rumah boleh jadi penuh dari dapur,
masuk bilik, bilik air pun dapat signal. Oh ya, dia support sampai 64 pengguna. Ramai kan? 64 pengguna. Ya betul. Ajak kawan satu kampung main game pun boleh guys. Jadi, kalau ramai-ramai balik kampung pun, anak cucu tidak komplain. Device tak dapat join network. Juga, kalau korang pergi bercuti, masuk homestay pun, boleh bawa. Jadi, anak-anak kita pun terhibur. Macam mana pula dengan keselamatan dia? WPA3 encryption. Data korang selamat. Tak ada hacker dah boleh curi. Bonus lagi, ada function Easy Mesh Technology. Nak tambah router lain untuk coverage yang lebih besar. Senang je guys. Tengok ni, saya pakai plan mobile. Murah je. Cucuk SIM, tekan power dan boom! Dalam 30 saat dah ada Wi-Fi laju. Speed network berdasarkan lokasi anda dan juga network langganan anda. Jika dapat 300 Mbps, main Mobile Legends, tengok Netflix, semuanya smooth. Kalau korang ada fiber Unify, Time, Maxis ataupun Astro, dia boleh jadi backup juga. Fiber down, no problem, tak ada hal. 4G plus LTE Cat 6 ni akan mengambil alih connectivity tersebut. Okey, dia ada SIRIM. So sahlah, kualiti dia confirm terjamin. Cara penggunaannya adalah mula-mula masukkan SIM card ke dalam slot SIM card di belakang router ni. Okey, yang kedua, macam biasa, buka plug elektrik and then tekan button on router dan tunggu sehingga sambungan stabil. Anda boleh connect terus kepada Wi-Fi yang dijumpai. Jika anda ingin menukar nama SSID Wi-Fi dan juga password, boleh masuk ke dalam web browser mengikut alamat yang tertera. Admin, username dan juga password boleh didapati di stiker di bawah router ini. Okey, jadi apa pendapat korang? DWR M975X ni berbaloi gila, murah dan senang guna, save duit bulan-bulan anda. Dan paling best, apa dia? Warranty 3 tahun guys. Kalau nak beli, macam mana nak beli? Dapatkannya korang boleh beli online dekat Shopee, Lazada, TikTok, D-Link Official Store ada. Ataupun kalau korang suka shopping kat retail store pun boleh geng. Nak tahu lebih detail? Pergi ke website D-Link ataupun drop soalan kat komen di bawah ini. Okey? InsyaAllah kita akan cuba jawab. Apakah ciri yang paling penting yang anda cari dalam mobile router? Tinggalkan komen di bawah dan beritahu saya apa pendapat anda tentang router ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan share dekat geng korang. Internet laju, hidup pun laju guys. DWR M975X. Ingat tu? Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye.